Wasallam wa khalun datan min lisani yafqahu qawlin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Semoga Tuhan kurniakan kejayaan kepada semua yang tengah belajar. Harap korang faham, korang ingat sampai bila-bila, dan semoga korang semua digunakan jodoh dengan insan sangat baik, insan sangat hebat, handsome, cantik, setia dan juga kaya macam anak raja. Amin amin rabbal alamin. Lajunya seborak je je. Wah, pak jodoh korang sekali pun mengaminkan ya. Amboi. Ya, sorry tak ni dalam studio ni dia orang ada troopers ni, dia orang pun mengaminkan juga sekali. Wah, jodoh je. Yang lain semua tak nak aminkan. Okey. Jadi saya ditugaskan hari ini untuk bawa satu seminar, iaitu seminar Back on Track kepada awak semua. Dia seminar apa dia? Dia adalah satu seminar yang kita bahasa mudah lah. Bahasa mudah kita nak ulang kaji balik. Cuma yang ini adalah preview sahaja. Preview nak tunjukkan kepada korang, kita ada seminar. Macam tu. Okey, jadi topik yang saya ambil kepada korang ni adalah bab 7. Bab 7 kita punya topik cerita kita adalah penentangan masyarakat tempatan. Tajuk memang kalau baca tak menarik. Biasa buku sejarah ni kalau kita baca tajuk dia tu macam apa ni? Penentangan masyarakat tempatan. Cuba kalau saya tukar tajuk ni lah kan? Cuba kalau saya tukar tajuk ni, dia jadi tajuk Mat Kilau. Korang kalau dengar Mat Kilau je terus bersilat, terus keluar keris. Oi. Saya tahu, saya faham masing-masing. Okey, tak apa. Saya baru bab 3 Tak, ini kita just nak belajar benda yang korang tak belajar lagi je. Tak semestinya dekat sekolah dah belajar bab 3 kena belajar bab 3 balik. Tak gitu. Okey, jadi dalam bab 7 ni kita nak cerita pasal Mat Kilau. Dia taklah sepenuhnya Mat Kilau. Kita ada lagi tokoh-tokoh perang yang lain. Kita apa lagi dia? Tok Janggut, Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Mat Kilau, Tok Syahmi. Macam lain. Mak Saleh ada. Tok Syahmi tak ada Oh, dia tak ada. Tok Silau ada. Jangan lebih-lebih Jangan lebih-lebih Tok Syahmi pula je. Tok Silau pula kat situ. Tok Syahmi mana pula saya. Okey, jadi dekat sini kita akan belajar beberapa topik kat sini, iaitu akan ada 4 subtopik. Cuma terus terang saya cakap kepada korang, 4 subtopik ni kalau korang belajar subtopik yang pertama je, 7.1 je, betul-betul korang fokus secara detail, korang akan senang nak belajar 7.2, 7.3, 7.4. Ya. Dia 7.1 ni kalau ambil masa lebih kurang dalam 4-5 kali kelas, dik. Banyak belajar detail. Lepas tu 7.2 dah jadi senang. 7.3 dah senang. 7.4 lagilah senang. Yes. Okey, jom. Kita tengok. 7.1, 2, 3, 4 ni kan dekat sini. Okey, dah. Habiskan ni kat situ. Tak ada masalah. Kita tengok terus. 7.1 kita borak pasal apa dia. Dalam topik 7.1 kita bersembang berkaitan dengan matlamat dan bentuk penentangan. Yelah, matlamat ni maksudnya kenapa Mat Kilau and the gang diorang lawan dengan British? British ni jahat ke baik? Dan kenapa diorang sanggup berperang bergadai nyawa untuk lawan dengan British? Jom kita tengok. Jadi hari ini sebelum saya go through lebih detail matlamatnya yang ada 3 dekat sini, saya just bagi tahu ini hanya cerita yang ada dalam buku teks yang saya sampaikan saja. Takut pasal apa nanti ada yang kata bukan rasa, salah rasa itu info tu. Ini cerita daripada buku teks saja. Okey, jadi antara sebab ataupun utamanya kenapa tokoh-tokoh ni pergi lawan dengan British, yang pertama untuk mempertahankan kedudukan mereka. Saya terus terang cakap, benda ni saya tak berapa nak percayalah. Ataupun benda ni saya tak berapa nak sokong. Tapi benda dah ada dalam buku teks, kita ajar je lah kan. Okey, kenapa? Untuk mempertahankan hak dan kedudukan ni, apa kisah dia? Okey, kisah dia kita ambil contoh seorang tokoh yang dikenali sebagai tokoh Datuk Maharaja Lela. Ni dia. Tapi saya tu tuan cakap, saya tak berapa nak setuju dengan pandangan mempertahankan hak kedudukan. Okey, Datuk Maharaja Lela, okay, yang mana dia merupakan seorang pembesar di negeri Perak. Okay, kita tahu struktur dia macam mana. Dekat Perak, raja sebagai ketua. Raja ataupun seorang sultan sebagai ketua, yang mana raja akan dibantu oleh pembesar. Okay, so salah seorang pembesarnya adalah Datuk Maharaja Lela. Dah nama pun korang nampak dekat sini, namanya Datuk, dik. Datuk. So confirm lah dia adalah pembesar dekat situ. Okey, jadi kisah dia dekat sini, dik. Waktu British datang jajah Perak, British dia tak ambil kuasa sultan, tapi dia ambil kuasa pembesar.
Jadi waktu tu asalnya Datuk Maharaja Lela ni seorang kutip cukai, okey, jaga kawasan dia dekat Pasir Salak tu, dia jaga keamanan, dia kutip cukai. Tiba-tiba datang British ataupun Datuk Maharaja Lela dah tak ada jawatan sebagai pembesar. So, dalam topik ni ceritakan kepada korang, Datuk Maharaja Lela marah, kuasa dia hilang. Yes, dia kata macam tu. Cuma saya tak berapa setuju dengan pandangan ni. Tapi kita belajar dalam buku teks, tak apa, kita ikut sahaja. Itu contoh matlamat yang pertama untuk mempertahankan hak dan kedudukannya. Bukan setakat Datuk Maharaja Lela saja. Kita ada lagi Datuk yang lain. Antaranya kita ada satu lagi Datuk yang dikenali sebagai Datuk Bahaman. Datuk Bahaman pun sama juga. Dia adalah merupakan seorang pembesar di Pahang. Okay, yang mana bila British datang jajah Pahang, British dia tak ambil kuasa raja ni. Dia hapuskan kuasa pembesar semua. Jadi kalau sebelum-sebelum ni pembesar-pembesar Melayu tu berkuasa, tiba-tiba British halau. Itu yang menyebabkan mereka marah. Okey, itu matlamat yang pertama. Matlamat yang kedua pula, mereka nak kembalikan sistem tradisional. Sistem tradisional adalah sistem raja. Okey, yang mana kalau korang nak tahu, waktu sebelum British datang jajah dulu. Okay, sebelum British datang jajah dulu, kita ada raja. Lepas tu raja akan dibantu oleh pembesar. Yang ni semua orang tahu kan? Yang ni semua memang power lah. Raja dibantu oleh pembesar. Yes sir, kita dah tahu dah benda ni, kita dah belajar apa semua. Contoh-contoh pembesar. Kita ada bendahara, penghulu bendahari, laksamana, temenggung. Itu contoh-contoh senarai pembesar lah. Tapi apabila British datang jajah kita, apabila British datang jajah kita, dia hapuskan sistem pembesar. Dan dia wujudkan sistem birokrasi barat. Itu dia. Diwujudkan sistem birokrasi barat. Birokrasi barat ni macam mana? Nak mudah sembang, nak korang nampak birokrasi barat ni, apa yang ada di Malaysia hari ni, itu birokrasi barat. Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi, Menteri Perpaduan, Timbalan Perdana Menteri, itu semua kita panggil sebagai birokrasi barat. Nak nampak lagi, dekat kelas masing-masing, kan korang ada ketua kelas, penolong ketua kelas, betul? Kan, penolong ketua kelas. Okey, lepas tu lagi apa yang orang ada lagi? Setiausaha, bendahari, AJK. Kan kita ada AJK keceriaan lah. Kita ada AJK kebersihan. Kita ada AJK rohani. Itu semua kita panggil sebagai birokrasi barat. Jadi, bila British datang hapuskan sistem pembesar, okey, dia hapuskan sistem pembesar, pembesar-pembesar ni atau pemimpin-pemimpin marah nak gunakan semula sistem tradisional. Itu matlamat yang kedua. Kepada yang baru masuk, kita sekarang tengah belajar bab 7, iaitu tajuk kita penentangan masyarakat tempatan. Okey, next, yang ketiga. Apa sebab ni tokoh-tokoh menentang ni? Kenapa pula mereka? Yang lain contohnya kita ada seperti Tok Janggut. Okey, kita ada seperti Rentap, Mak Saleh. Kenapa pula mereka tiba-tiba tak puas hati dengan British? Sedangkan mereka ni rakyat biasa, bukan pembesar. Mereka menentang peraturan dan pentadbiran baru. Mungkin kita tak faham, kan? Apa benda pula peraturan dengan pentadbiran baru ni? Simple sahaja, cukai. Ya. Zaman dulu, waktu sebelum British datang jajah kita, cukai dah kena bayar. Ya, orang Melayu bayar je. Tapi cukai dia tak banyak jenis lah. Mungkin ada pun cukai kepala. Lepas tu cukai tanaman. That's it. Itu je cukup. Okey, cukai kepala pun bayar. Mungkin tak banyak. Tak membebankan rakyat. Tapi, dek, bila British datang jajah kita, dek, macam-macam jenis cukai diperkenalkan. Korang tahu tak antara cukai-cukai yang saya rasa mengarut lah. British ni nampak sangat dia datang negara kita, dia nak duit. Antara cukainya apa dia? Yang sangat mengarut. Cukai anjing. At least cukai tanah tak apalah kan? Dia cukai anjing. Maksudnya, kalau awak bela anjing, awak kena bayar cukai. Kan? Pelik kan? So macam, apakah benda lah? Habis tu kalau ada 10 ekor anjing kena bayar. Ya, itulah dia. Itu yang mereka tak puas hati. Okey. Tak cukup dengan tu. Tak nampak pelik lagi cukai anjing ni. Ada satu lagi cukai yang agak pelik. Cukai suami isteri. Mana-mana suami isteri
Ini berlaku dekat Sabah tau. Yang dah kahwin, nak duduk bersama, nak berjumpa, kena bayar cukai. Baik tak payah kahwin. Baik single je hidup kita kan. Tak payahlah nak kahwin, single lah. Nak kena bayar cukai pula dekat sini. Ya, itu berlaku dekat Sabah, dek. Dia agak teruk lah benda tu. Okay. So, jadi tokoh-tokoh ni menentang sebab benda macam itu lah. Dan kenapa pula British ni, dia datang ke negara kita, dia buat macam tu, cukai-cukai yang pelik. Simple je. Dia datang semata-mata untuk kaut keuntungan. Dia nakkan ekonomi semaksimum yang mungkin. Itu pasal lah mereka datang ke negara kita, buat macam-macam jenis cukai. So, inilah matlamat yang ada 3. Mempertahankan kedudukan, nak kembalikan semula sistem tradisional. Dan yang ketiga, menentang peraturan dan pentadbiran baru. So, 3 matlamat ni, tolonglah hafal 3 benda ni. Iaitu apa dia? Pertahankan kedudukan, kembalikan sistem tradisional, menentang peraturan baru. 3 pertahan kedudukan, sistem tradisional, peraturan baru. Okey, itu matlamat dia. Okey, bentuk penentangan. Jom tengok kat sini. Bentuk penentangan antara tokoh-tokoh yang mungkin saya cukup yakin korang mesti kenal dan mesti korang ingat tokoh-tokoh dia. Antaranya mesti Mat Kilau lah, paling famous. Sebab ada cerita. Wah. Okey, lagi selain daripada tokoh Mat Kilau, siapa lagi yang korang rasa macam korang mengidolakan, korang rasa macam hebatnya, gempaknya fight ni? Siapa lagi tokoh-tokoh tersebut yang kita ada kat sini? Yes, yang korang kenal mungkin. Datuk Bahaman sir. Baiklah Cha di situ, Datuk Bahaman. Terima kasih Cha. Rentap MNG, terbaiklah Hang Tuah sir. Dek, Hang Tuah bukan zaman sini dek. Ini zaman British datang jajah. Hang Tuah dulu zaman Melaka. 300 tahun selepas kisah ni. Ya. 300 tahun sebelum. Okey, selepas pula dah. Dor Said tulis terbaiklah saya sir. Awak Kim Jong Un. Tok Janggut, Dor Said dan Tuan Anta. Okey, jadi tokoh-tokoh ni dia menentang dengan cara yang berbeza. Tak sama. Tapi ya nak kata tak sama pun sebenarnya sama je. Last sekali berperang juga kan. Okey. Ada 3 bentuk penentangan tokoh tersebut. Yang pertama adalah penentangan bersenjata. Penentangan bersenjata ni saya rasa tak perlu cerita detail, korang pun dah boleh imagine fight Okey. Yang kedua pula mencabar perjanjian. Yang mana mencabar perjanjian ni ada tokoh fight di mahkamah. Fight di mahkamah. Saya cerita sikitlah pasal mencabar perjanjian sebab hari ni kita nak cerita semuanya tak sempat. Cuma saya nak bagi korang tahu yang sejarah ni menarik untuk kita sampaikan. Apa dia? Fight dekat mahkamah ni. Okey, kisah ni berlaku dekat Perak. Saya cerita terus kepada korang Kisah yang berlaku dekat Perak. Mana ni? Okey, baik. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, mungkin ramai yang dah tahu ataupun kepada yang tak tahu pun tak apa lagi, jangan risau. Waktu British datang jajah Perak, British ni dia ada satu perangai dia tau. Dia nak jaga diri dia sendirilah. Jadi cara dia nak jaga dia, waktu nak jajah tu dia mesti akan jajah dengan gunakan perjanjian. Okey, maksudnya apa dia? Maksudnya British, dia akan buat perjanjian dengan raja. Ataupun Raja Perak lah kan. Okey, jadi semua sedia maklum. Mungkin ramai yang dah tahu dekat sini ataupun mungkin ramai yang tak tahu lagi apa kisah dia. Dalam isi kandungan perjanjian tu, antara salah satu isi kandungannya adalah raja ni dia ada kuasa dari segi agama dan ada kuasa dari segi adat. Dia ada kuasa dari segi benda tu. Jadi ada satu hari tu British langgar benda ni. Ada one day tu British langgar benda ni. Tiba-tiba pula dia nak campur urusan agama, urusan adat. Apa dia? Salah satu adat kita yang British campur adalah adat penghambaan. Hamba. Dulu pembesar-pembesar di tanah Melayu ni dorang ada hamba. So apa British buat? British hapuskan sistem ni. So bila mereka masuk campur dari segi adat, pembesar-pembesar dekat Perak nampak benda ni kena fight Jadi pembesar dekat Perak waktu tu Datuk Maharaja Lela. Dia buat apa dia? Dia pergi cari lawyer. Dia pergi cari lawyer untuk fight dekat mahkamah dan dia bawa isu ni. Iaitu isu berkaitan dengan adat tadi tersebut tu. So fight dekat mahkamah ditakdirkan dia kalah. Dia macam mana Mesti
Okey. Saya memang tak puas hati benda ni tau. Saya rasa macam sakit hati tau. Dah lah British tu, dia dah langgar perjanjian. Bukan main lagi. Dia buat perjanjian. Okey, raja, kami tak akan campur dua urusan. Agama adat kami tak akan campur, ini urusan korang saja. Tiba-tiba dia boleh campur pula urusan adat. Fight dekat mahkamah, kalah. Dan macam mana boleh kalah? Ini pandangan saya. Ini pandangan saya je. Dia tak dinyatakan dalam mana-mana fakta apa semua. Pandangan saya je. Waktu tu Datuk Maharaja Lela yang fight dekat mahkamah, dia upah seorang lawyer. Tapi lawyer tu pun lawyer barat. Orang putih. So, takkan dia macam nak kata British tu pun orang barat, orang putih. Lawyer tu pun orang barat, orang putih. Dia jadi macam awak nak fight dengan musuh awak, tapi awak cari geng musuh awak. Dia tak berapa kena gitu. Okey, itulah mungkinlah punca kekalahan dia. So, itu cerita berkaitan dengan mencabar perjanjian. Cerita dia tak habis lagi tau. Cerita dia panjang. Cerita dia panjang lagi. Macam mana Datuk Maharaja Lela. Cuma saya boleh beritahu, itu cara dia mencabar perjanjian. Okey, yang ketiga pula. Macam mana cara tokoh-tokoh zaman dulu ni fight? Yang ketiga, menggunakan perundangan. Dek, dalam banyak-banyak cerita yang saya nak sampaikan kepada awak semua kan. Dalam banyak-banyak cerita saya nak sampaikan kepada awak semua kan. Cerita menggunakan perundangan ni adalah cerita yang paling power, yang saya rasa amazing tokoh kita lawan dulu. Tokoh tersebut dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbung. Inilah saya rasa tokoh yang paling power, paling hebat kau-kau punya, Haji Abdul Rahman Limbung. Dia punya power, dia fight dengan British dekat mahkamah. Saya ceritakan sikit je kepada korang. Kisahnya Haji Abdul Rahman Limbung, dia bukan pembesar. Dia rakyat biasa macam kita. Dan kerja hakiki dia adalah petani. So, setiap hari dia duduk bercucuk tanam. Duk tanam benda tu, duk tanam benda ni. Tiba-tiba one day British datang, halang, tak bagi. Tak bagi. Dia kata kalau kau nak bercucuk tanam juga, kau kena minta kebenaran dulu. So Haji Abdul Rahman Limbung, dia fight dekat mahkamah dan dia menang. Dia fight dengan British, dia menang. Tapi last kali dia kalah juga. Dia macam, wow. Okey, dan macam mana dia boleh menang? Ada cerita ni saya akan sampaikan dekat dalam kelas. Hari ni tak sempat nak cerita macam dia boleh menang. Dan kenapa pula tiba-tiba dia kalah? Dia menang, lepas tu dia kalah balik. Ini pun saya akan sampaikan macam mana punya teruknya perangai British, macam mana jahatnya banyak perangai British. Dekat dalam kelas kita akan ceritakan apa terjadi sebenarnya. Okey, tapi hari ni saya nak tunjukkan kepada korang, iaitu dua tokoh yang ada, iaitu tokohnya dikenali sebagai Dul Said dan juga Yam Tuan Antah. Jom kita cerita Dul Said Yam Tuan Antah. Cerita dia pun sedap juga. Jom kita dengar Dul Said Yam Tuan Antah. Okey, jom tengok kat sini. Lah. Mana nota? Mana nota saya pasal Dul Said? Asal tak ada? Apa pasal kosong? Okey, tak apa. Saya cerita kepada korang berkaitan dengan seorang tokoh yang dikenali sebagai Dul Said. Saya punya iPad ni betul-betul lag. Dah tak nak guna yang ni lah. Saya guna Procreate lah, senang. Okey, jom. Tokoh yang dikenali sebagai Dul Said. Okey, jom. Cerita dia best. Seriously. Dek, Dul Said ni adalah merupakan seorang pembesar. Okey, dia merupakan seorang pembesar di suatu kawasan yang mana kawasan tersebut dikenali sebagai kawasan Nanning. Okey, Nanning ni bukan dekat Jepun. Pasal Jepun selalu sebut Nani? Naneshkah? Nani? Bukan yang tu, dek. Nanning ni, kalau kita nak mudah bahasa dia nak nampak, dia adalah sempadan, satu kawasan sempadan di antara Melaka dan juga satu lagi Negeri Sembilan. Dia sempadan saja, yang mana dekat sini ada kawasan Nanning. Okay, kalau hari ni Nanning ni kita ambil dekat area Pedas Linggi, dekat Gemas, area air hitam ke Masjid Tanah. Macam gitulah, lebih kurang saya pun tak ingat sangat dah. Okey, tapi dia betul-betul sempadan antara Melaka dengan Negeri Sembilan. Okey, kisah dia. Kisah pasal Dul Said ni, bila British berjaya dapatkan Melaka.
Okey, dia dah berjaya dapatkan Melaka daripada Belanda. Belanda terpaksa serahkan Melaka kepada British disebabkan oleh Perjanjian London 1824. Jadi waktu tu, bila British dah dapat kawasan Melaka ni, macam biasalah, dia akan arahkan orang untuk pergi kutip cukai. So, orang British tu pergilah kutip cukai ke Jasin. Kan? Okey, dia kutip ke Jasin. Okey, Gemas-Gamat. Terima kasih, Afi. Okey, baik. Lepas tu pula, dia kutip cukai dekat Kelebang. Sambil-sambil nak order coconut shake, kutip cukai. Pergi pula dekat Alor Gajah. Pergi kutip cukai. Lepas tu sampailah pegawai tersebut tadi pergi ke Naning kutip cukai. Okey, jadi Dol Said sambil tengah minum air. Lepas tu tiba-tiba orang datang rumah dia, ketuk pintu. Bang, cukai bang, kena bayar. Dia pelik lah. Dia macam, kenapa pula engkau datang minta cukai? Kau ni siapa? Okey, kenapa dia jadi macam tu? Kenapa Dol Said macam, kau ni siapa? Sebabnya, Dol Said ni dia pembesar. Kerja dia kutip cukai. Tiba-tiba ada orang lain kutip cukai daripada dia. Sepatutnya dia yang pergi kutip cukai. Tapi ada orang lain pula. So, dia macam, kau siapa tiba-tiba datang kutip cukai dekat Naning ni? Jadi, Dol Said waktu tu marah, tak nak bayar. Dia fight kau. Naning takkan bayar. Okey, Naning takkan bayar. Naning jangan bayar cukai kepada British. Kenapa? Okey, sebab apa dia? Okey, Naning takkan bayar cukai. Okey, the reason why kenapa Dol Said tetap berpegang teguh yang mengatakan Naning jangan bayar cukai kepada British disebabkan oleh Naning adalah Naning, bukannya Melaka. Ataupun dalam erti kata lain, Naning adalah negara berdaulat. Itu dekat situ. Okay. So, tak bayar. Jadi, bila tak bayar, timbullah isu. Benda ni dapat sampai kepada pegawai British yang dekat Melaka. Ada satu kawasan tak nak bayar cukai, nama dia Naning. British paling pantang, British sangat marah bila orang tak bayar cukai. So, mereka dah pergi, dah talk dengan Dol Said, dah bagi tahu Dol Said kena bayar. Dol Said tetap berkeras, aku tak nak bayar. Okay, jadi British kata apa dia? Kalau kau tak nak bayar juga, tak apa. Aku serang Naning. Aku serang kau. So, waktu tu Dol Said terima dengan hati terbuka. Nak serang Jom datang kita fight sama-sama. Macam tu Dol Said terima sambutan. Macam kita fight. Jadi, berlakulah peperangan di antara Dol Said dan juga British. Betul-betul fight punya. Cumanya kat sini, waktu sebelum nak perang, Dol Said, dia buat preparation. Ada senjata. Dan preparation dia yang kedua pula adalah dia pergi minta kawan-kawan dia. Pergi jumpa kawan dia yang lain, iaitu ada Yam Tuan Rembau. Dia ada Yam Tuan yang lain lagi. Okay? Dia ada Yam Tuan Rembau, Yam Tuan Johor, geng-geng dia ni, geng-geng pembesar apa semua. Okey, Dol Said pergi jumpa. Apa kau noi, Jang? Jang, minta tolong bantuan tentera satu. So, Rembau bagi tentera. Johor bagi tentera. Semua duk bagi tentera ni untuk bantu Dol Said. Dan waktu tiba hari peperangan, Dol Said lawan dengan British. British kalah. Fuh. Nampak? Ingat British ni gempak sangat ke? Ingat British ni kuat sangat ke? Ini first peperangan yang berlaku dekat negara kita dengan British tau. Waktu British datang Penang dulu, dia berperang Sultan Kedah, tak berperang sangat pun. Tapi this one, berperang yang betul-betul British kalah. British tak puas hati. Dia marah British waktu tu. British jadi macam, why we are losing this, man? How dare? Kenapa kita kalah ni? Marah dia. Jadi dia balik. British balik, dia buat postmortem, dia tengok apa punca kekalahan. British punya siasat, dia dapat tahu Dol Said dapat bantuan daripada kawan-kawan dia yang lain. British terus pergi jumpa kawan-kawan dia yang lain bagi tahu, kau jangan masuk campur. Dia pergi jumpa tadi Yam Tuan Rembau, kau jangan masuk campur. Dia pergi jumpa pula orang ni, kau jangan masuk campur. Gitu. So, nak berlaku pula perang kali kedua. So, bila nak berlaku perang kali kedua pula, Dol Said lagi sekali pergi jumpa kawan-kawannya yang tadi tu, yang perang yang pertama tu. Okey. Dol Said minta bantuan tentera, kawannya dah tak bagi. Pergi pula kawan seterusnya, kawan dia kata tak boleh. Pergi pula kawan yang lain pun tak bagi juga.
Kalau korang lah di tempat Dor Said waktu tu kan, apa perasaan rasa macam, uish, apa ni? Perasaan masa tu rasa macam, sakit hati, rasa macam teruk kan? Sakit kan? Sedih kan? Dor Said pun sangat sedih, Mazli Zanuma, terima kasih. Dia sangat-sangat sedih dan dia rasa macam, uish, of course lah, nak tak nak, kena lawan. British dah nak serang dah ni. So dia berperang lah. Berperang kali kedua, ladies and gents, ditakdirkan Dor Said kalah. Nampak tak? Kita sebenarnya bukan tak boleh kalahkan British, tapi kita tak ada perpaduan. Itu je. Baru dia macam, aduh, sedih dia macam, itu je dia. Kan? Perpaduan. Ya, betul. Itu cerita Dor Said, kalahlah beliau dalam perang ni. Tapi dia kalah pun nak buat macam mana kan? Dah kawan-kawan tak nak tolong dia kan? Bila dia kalah perang, British tangkap dia tak bunuh. British tahu sebab Dor Said ni pembesar, so dia tak bunuh lah. Nampaklah British ni baik sikit. Jadi dia buat apa dia? Dia stopkan Dor Said sebagai pembesar. Dia berhentikan Dor Said sebagai pembesar. Dia bagi satu rumah dekat Dor Said, duduk kampung, bagi pencen. Dapatlah dia sebulan mungkin RM20, RM30 sebulan. Dapatlah macam tu. Itulah cerita yang berlaku pada Dor Said. So tamatlah cerita di Naning, jadilah Naning sebahagian daripada Melaka. Itu cerita yang pertama pasal Dor Said. Sikit je. British takkan bagi banyak punya. Yang kedua pula, cerita pasal tokoh yang kedua pula yang dikenali sebagai Yam Tuan Antah. Baik. Yam Tuan Antah ni siapa pula? Kalau Dor Said tadi pembesar kawasan Naning. 20 je. 20 tu beli apa je sir? Zaman dulu 20 tu kira besar lah, dalam ribu jugalah kot. Mungkin saya tak sure lah. Mungkin lah dalam 1,000 ke 2,000 macam gitu lah kan. Agak besar waktu tu. Tapi Dor Said seorang pembesar. Mungkinlah sebelum ni gaji dia lebih daripada RM20. Mungkinlah sebulan dia pernah dapat 100 atau RM200 sebulan. So tiba-tiba bila British stopkan dia dapat RM20 saja. Yes, cerita yang kedua pasal Yam Tuan Antah. Siapa pula beliau ni? Yam Tuan Antah ni merupakan seorang raja Negeri Sembilan. Kita mudah sembang. Dia merupakan seorang raja Negeri Sembilan. Padahal cerita pasal Negeri Sembilan ni dia agak kompleks sikit. Cuma saya mudahkan terus lah. Dia adalah Raja Negeri Sembilan. Kisah dia. Ada satu kawasan. Yang mana kawasan tersebut dikenali sebagai kawasan Sungai Ujong. Mana orang Nagori? Orang Nagori. Kau duduk Nagori. Kau tahu tak Sungai Ujong tu dekat mana? Acu cerita orang Nagorinya. Dekat mana Sungai Ujong ni? Tak tahu sir. Nur Sarina orang Nagori ke Nur Sarina? Tak tahu sir. Saya Johor sir. Okey, thank you. Baik. Jadi Sungai Ujong ni nama lama dia. Nama baru Sungai Ujong dikenali sebagai Seremban. Somban. Ni nama baru dia. Somban. Semua orang tahu dah benda ni. Jadi Seremban semua orang kenal kan. Kalau Sungai Ujong tak tahu. Tak apa. Jadi dekat Sungai Ujong ni dia ada satu sungai tau. Dia ada satu sungai. Nama sungai tu dikenali sebagai Sungai Linggi. Sungai Ujong nama kawasan tau. Sungai Ujong, nama kawasan Sungai Ujong. Dalam Sungai Ujong tu ada nama Sungai Linggi. Jangan pening. Diibaratkan macam Kuala Lumpur, Sungai Kelang. Contohnya gitu. Sungai Ujong ada Sungai Lingginya. Jadi pemerintah Sungai Ujong waktu tu, kan dia macam ni. Yam Tuan Antah ni seorang raja. Jadi raja ni dia akan arrangekan, yang ni kau jaga, Seremban kau jaga, Nilai kau jaga lepas tu pula dekat bahagian apa lagi Seremban ni ada? Nilai apa lagi kawasan Negeri Sembilan yang saya tahu? Nilai dengan Seremban je Negeri Sembilan. Apa lagi? Sudah. Rembau. Ya, Rembau. Terima kasih. Aduh, hilang pula ingatan. Sambung cerita. Pilah sir. Baik. Jadi Yam Tuan Antah ni dia raja dekat Negeri Sembilan. So kerja dia uruskan. Dekat Seremban. Dekat Seremban kau jaga kat Pilah pula, yang tu jaga yang Pilah. Yang belah sana pula awak jaga dekat kawasan Rembau.
Okey, gitu. Okey, yang Port Dickson, yang Port Dickson, kau jaga. So, itu yang Tuan Antah punya kerja. Jadi, waktu tu, Sungai Ujong, pembesarnya dikenali sebagai pembesar Datuk Kelana. Okey. Dan kawasan Sungai Linggi ni pula, dia ada satu pelabuhan yang digunakan oleh British untuk angkut biji timah. Pelabuhan tersebut dia ada pelabuhan. So, bila ada pelabuhan, maksudnya akan ada pembesar jaga pelabuhan. Pembesar tersebut dikenali sebagai Datuk Shah Bandar. Okey. Kisah dia, Datuk Kelana waktu tu, dia hanya pembesar dekat kawasan Sungai Ujong ni. Saya boleh katakan Datuk Kelana ni nak judge dia, judge teruk pun tak boleh juga. Saya cerita je lah. Lepas tu korang judge sendirilah. Korang judge sendirilah apa dia. Datuk Kelana waktu tu, dia pergi minta bantuan daripada British, bantuan perlindungan. Ataupun bahasa mudahnya, dia pergi jumpa British dekat Singapura. Okay, minta supaya British jadi perlindungan, melindungi kawasan Sungai Ujong ni apa semua. Okay. So, dalam erti kata lain, British akan masuk campur dalam urusan pentadbiran. Datuk Kelana yang buat. Ya, dia buat macam itu. Okay. Jadi, Shah Bandar tahu. Datuk Shah Bandar tahu lah, apa hal pula tiba-tiba ni kan? Okay, kau kenapa pula tiba-tiba boleh pergi minta tolong pula ni? Dah tahu. Jadi, waktu tu Datuk Shah Bandar ni, dia bagi tahulah dekat Yang Tuan Antah. So, Yang Tuan Antah selaku raja waktu tu, marahlah kepada Datuk Kelana. Kau nak minta bantuan apa lagi, weh? Apa tak cukup ke aku selaku raja Yang Tuan Antah yang melindungi kawasan Sungai Ujong? Pasal apa pergi minta bantuan dengan British? So, marahlah waktu tu. Jadi, apa kes? So, bila marah nak berperang, mereka berdua ni nak berperang. Datuk Kelana, Datuk Shah Bandar, diorang ni bertekan lidah, nak berperang. Jadi, apa berlaku? Datuk Kelana ada backup dia, iaitu backupnya adalah British. Okay. Datuk Shah Bandar, dia bersama-sama dengan geng, iaitu geng Yang Tuan Antah. Ni geng dia. Okay. Dan waktu tu Yang Tuan Antah kumpulkan tentera seramai 4,000 tentera. 4,000 tentera untuk fight dengan British. Nak perang ni. Sebab British memang nak ambil kawasan ni. Sungai Ujong, kawasan Seremban, banyak dengan biji timah. Siap ada pelabuhan lagi. Okay. Berperang. Okay. Berperangnya di antara Yang Tuan Antah dengan British ni, dek, berlaku dekat dua bukit. Satu dekat area Bukit Paroy. Satu lagi berlaku dekat area Bukit Putus. Okey, berperang punya perang. Kat Bukit Pilah ke? Lebih kurang gitu, saya tak ingat cerita dia yang first tu. Tapi yang second tu, dia berperang dekat area Bukit Pilah ke Bukit Paroy, saya tak ingat tu. Yang kedua pula, dia berperang pula dekat Bukit Putus. Berperangnya British dengan Yang Tuan Antah selama sebulan. Okay. Bukit Putus ni, kau punya fight. Last kali Yang Tuan Antah kalah juga. Kita memang kena terima hakikat apa, dik? Kita terima hakikat. Waktu tu British, walaupun Yang Tuan Antah ni dia ada 4,000 tentera, ramai tau. Nak dibandingkan dengan British, ada lebih kurang dalam 1,000. Ada dekat 1,000 lah. Okay, kita ambil 1,000 lah contohnya. Tapi dia tak lebih daripada 1,000 sebenarnya. Okay? Tentera British waktu tu tak ramai. Okay? Dan korang jangan terkejut. Tentera British bukan orang British je. Dia ada orang Gurkha dan ada orang Arab sekali. Berperang. So, berperang, Yang Tuan Antah kalah. Bila Yang Tuan Antah kalah, Yang Tuan Antah lari berlindung pergi di Johor. Waktu tu Johor ada seorang sultan namanya Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar ni baik dengan British. Jadi Sultan Abu Bakar bagi tahulah Yang Tuan Antah, tak apa, kita deal, kita runding dengan British. Berunding lah. So, bila berlakunya rundingan, pentadbiran Negeri Sembilan terpaksa diserahkan kepada British. Dalam erti kata lain, kalau korang nak nampak, okay, dalam erti kata lain, sebelum British datang jajah, ni yang korang nampak, sebelum British datang jajah, yang ini Raja Negeri Sembilan, okay, lepas tu yang ini adalah orang Melayu ataupun pembesar Melayu yang jadi Perdana Menteri. Ni yang jadi Perdana Menteri. Tapi selepas kalah je Yang Tuan Antah, Raja Negeri Sembilan masih ada. Yang Tuan Antah masih lagi jadi raja.
Isu dia pembesar dah tak ada, yang ada British. Gitu. Okay, so Yang Tuan Antah terpaksa terima benda ni. Dan apa berlaku kepada Sungai Ujong? Apa berlaku kepada Datuk Kelana? Datuk Kelana mentadbir lagi Sungai Ujong. Dia masih lagi geng British. Yes. So, Negeri Sembilan di bawah jajahan British. Okay, soalan nak tanya. Question. Sebelum kita habiskan kelas, kita ada beberapa tokoh lagi ni. Ini antara tokoh-tokoh yang ada ni. Okay, ada banyak lagi tokoh kat sini yang kita akan sembang, yang kita akan bincangkan tapi dalam kelas yang sebenar. Okay, nak fikir sekejap, sir. Datuk Bahaman rentap Syarif Masahu, Tok Janggut, Masalih Mak Sato ni dia. Tak ada happy ending ke, sir? Dalam topik ni, semua tak ada happy ending. Sungai Linggi tu pelabuhan apa, sir? Pelabuhan Biji Timah. Rundingan ni macam mengundian, sir? Tak. Dealing. Jumpa, bincang. Ya. Apa beza naungan dengan jajahan, sir? Naungan, saya suka rela pergi jumpa dengan orang yang hebat tu. Saya kata, saya nak duduk di bawah abang. Abang gempak. Okey, apa? Kena bayar berapa? 1,000 sebulan. Okey, saya bayar abang. Itu naungan. Okey, kawasan ni saya punya. Tapi saya duduk di bawah dia. Tapi kalau jajahan, akaun anda dipastikan nanti live dalam 55 minit. Betul ke? Tak lah. Oh, bukan. Itu akaun fake Kuang hajar betul siapa yang akaun fake ni. Hey, buat orang cuak je. Okey, kalau jajahan pula, orang yang besar tadi tu, orang yang power tadi tu, okey, dia datang jumpa saya, dia kata, nak tak kau duduk di bawah aku, kau bernaung di bawah aku, okey, aku jaga kau. Saya kata, tak nak. Buat apa duduk bawah kau? Aku gempak kot. So dia perang dengan saya, fight, saya kalah, dia ambil kawasan saya. Itu jajahan. Yes. Itu beza dia. So, Back on Track sama bab 7 terus ke? Tak. Back on Track kita akan buat bab 1 dengan bab 2. Back on Track ni adalah seminar yang kita repeat balik, kita ulang kaji balik. Yang itu cerita dia. Salahnya dekat Datuk Kelana, sir. Yes. Sebab tak ada kerjasama. Itu je. Kita kalah sebab tak ada perpaduan. Okay. So that's all, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi next class. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.